Selamat datang ke Majlis Perhimpunan Bulanan Kementerian Komunikasi bulan Mac 2026, Anjuran Jabatan Penerangan Malaysia. Peranan kita amat penting dalam memastikan maklumat disampaikan dengan tepat dan menyentuh jiwa rakyat. Dalam suasana berpuasa, kita perlu terus bergerak dengan pantas. Jadikan nilai kesabaran dan keikhlasan yang dibentuk sepanjang Ramadan sebagai asas memperkukuh kualiti komunikasi. Sekiranya kerajaan berbelanja dengan berhemah, memberi fokus kepada beberapa keutamaan, akhirnya rakyat yang akan mendapat manfaat. Itulah keutamaannya. Semoga bagi yang beragama Islam dapat terus beribadat dengan berkualiti. Semoga terus istiqamah mengimarahkan surau dan masjid dalam malam-malam yang terakhir. Berbelanjalah dengan sederhana.